saya ini adalah diorama yang menunjukkan suasana berada di bendang ataupun di tengah-tengah sawah padi. Dan sini ditunjukkan perosak utama padi dan juga padi macam mana ia dijaga. Memang sangat-sangat menarik. Kalau saya datang sini, memang saya akan tahu macam mana proses ataupun cara penjagaan padi. Alatan-alatan di belakang saya ini adalah alatan-alatan lama yang digunakan untuk pemprosesan padi. Termasuklah pembanting padi, murai padi dan macam-macam lagi. Tapi alatan-alatan ini telah digantikan dengan alatan-alatan moden kerana perubahan era dan zaman. Di sudut ini, anda dapat melihat dengan lebih dekat peralatan tradisional yang digunakan dalam penanaman padi seperti alat renggam, kapuk, tenggiling dan sebagainya lagi. Namun dengan perkembangan teknologi moden, peralatan tradisional ini telah digantikan dengan jentera moden yang membolehkan padi dituai 2 kali setahun dalam kuantiti yang besar. Informasi yang disediakan tadi masih tidak dapat memberi gambaran sepenuhnya untuk anda semua. Di belakang saya ini adalah gambaran untuk tempat penyimpanan padi, termasuk jelapang di mana padi disimpan secara banyak. Kalau kecil kita boleh guna bakul mengkuang, tempayan dan juga kepuk digunakan sebagai tempat menyimpan gemai padi. Selalunya diletak di tepi jelapang atau di bawah rumah. Memang sangat menarik. Takkan rugi anda datang sini. Pelbagai variati padi turut dipamerkan di sini. Begitu juga dengan produk berasaskan padi seperti beras pulut, tepung beras, amping dan sebagainya lagi. Okey, selesai sudah di muzium padi yang terletak di Gunung Kriang Alustad Kedah. Bagi yang berkesempatan atau ada masa, turunlah melawat muzium padi yang terletak di sini. Memang tak akan rugi, banyak memberi manfaat kepada anda semua. Tapi sekarang ni kita nak ke selatan. Daripada utara kita nak ke selatan. Nak tahu muzium mana kita akan pergi? Sama-sama kita saksikan dalam Jom Museum. Alhamdulillah selesai sudah di muzium padi di Gunung Kriang Alustad Kedah. Dari utara kita nak ke selatan. Cik nak pergi mana? Apa tanya cik pergi mana? Cik nak ke selatan. Nak tahu muzium mana? Kita akan ke Melaka, Jasin. Jasin tahu tak muzium mana? Kalau tak tahu, sama-sama kita saksikan dalam Jom Museum. Suatu ketika dahulu, daerah Jasin merupakan pengeluar biji timah dan hasil pertanian terawal di Melaka. Muzium yang diwujudkan ini bertujuan untuk memaparkan sejarah aktiviti dan ekonomi masyarakat tempatan, khususnya dalam sektor pertanian. Okey, ini ada muzium pertanian yang terletak di Jasin. Jom kita tengok kat dalam apa dia? Dalam Jom Museum. Industri getah asli di Malaysia bermula pada tahun 1877 di Kuala Kangsar, Perak. Ladang getah yang pertama dibangunkan di Melaka sekitar tahun 1902. Muzium pertanian ini berdiri 2 tingkat dan ia memfokuskan kepada aktiviti kegiatan pertanian yang berpusat di Jasin. Seperti contohnya penanaman getah, kelapa sawit, perikanan, kelapa dan juga banyak lagi. Jom kita tengok apa lagi ada dekat dalam muzium.